So ini tong sampah daripada zaman Sukom ni legend gila. Welcome back to CS Work Stadium and Venue. Hari ni kita nak buat update pasal Stadium Petaling Jaya atau Stadium MBPJ. Memandangkan Sabtu depan 15 hari bulan Ogos ialah hari pertama SUKMA 2026. Kejohanan yang akan berlangsung sehingga 24 Ogos. Dan Stadium MBPJ akan menjadi salah satu venue untuk kejohanan tersebut. So kalau kita pusing area stadium, kita akan nampak memang tanda-tanda ada perubahan sikit lah. Terutama di kawasan grandstand ni nampak lain sikit, ada tulisan pintu barat, agak janggal sikit. Kawasan grandstand ni kita nak sebut pintu barat, walaupun dekat dinding memang ada tulisan ni, tapi nampak ada banyak struktur ataupun lampu dan juga signboard yang menunjukkan Tamasya SUKMA akan mengambil tempat di stadium ni lah. So sekitar stadium memang nampak pekerja tengah giat mempersiapkan stadium. So kita try untuk pusing seluruh stadium by walk lah untuk melihat perbezaan stadium ni. Agak bising tak? Sebab penaja utama Selangor FC dia ada buat macam event dekat sini. So aku tahu ada kereta test drive, boleh test drive sekeliling stadium. Kemudian ada car wash percuma. Dan kita nak tengok lah update menjelang SUKMA 2026 lah. Sekitar stadium ni dah turap sekarang. Kita tengok kan, pada stadium dah tak ada emblem Selangor FC. Seluruh lampu berdekatan stadium ni ada sign MBPJ dan juga Tamasya SUKMA 2026. So ini stadium Datuk Bandar MBPJ dan Datuk Bandar dah launch last week, nyatakan yang stadium ni dah siap lah. Projek ni macam aku dah pernah buat video sebelum ni, ialah proses naik taraf stadium. Kawasan away tu diletakkan berbumbung lah. So ini ialah main papan tanda billboard yang ada penaja serta Tamasya Selangor 2026 dan juga PARA dan juga SUKMA. So tempat stadium sekarang ni dipanggil pintu barat. Dia sekarang dipanggil ikut zon barat, timur, utara dan selatan lah. So ini ialah emblem ataupun lampu utama. Waktu malam dia ada lampu, aku tengok ni kan, ada lampu. So letak warna Malaysia, putih, biru, merah dan kuning. So depan ni ada semua bendera-bendera dalam Malaysia. Aku nak buat video sebelum ni cakap yang dah tempat ni jadi ditambah baik, iaitu dia ada buat konkrit dan juga tema warna merah dan oranye lah. Kalau lihat kat sini warna oranye kan, dan dah tak ada dah warna atau tema Selangor FC ataupun lampu berwarna logo Selangor FC lah. Mungkin dicabut sementara untuk Tamasya ni, kemudian dia akan gantikan balik lah. Tapi nampak berbeza sebelum ni. Tempat ni memang dah dia orang dah upgrade lah, dah tak ada kawasan berumput tu. Sini kan kawasan ketibaan pemain dan VIP. Selalunya sini memang fan akan tunggu lah sebelum masuk ke grandstand. So kalau tengok kat area sini, sekitar stadium di kawasan ruang luar stadium dicat warna merah macam ni. Setiap seluruh kawasan dalam kawasan pedestrian walk di sekitar stadium ni ada cat warna merah ni. So fresh new look. Dan sedikit drone footage aku upload menunjukkan macam mana rupa padang menjelang SUKMA. Tak silap aku, sini ialah acara untuk lelaki. Kebanyakan sukan termasuk bola sepak silap aku. Tetapi untuk wanita dia orang buat dekat Stadium Selayang. Sebab tu aku ada update juga Stadium Selayang. Stadium Selayang pun ada banyak benda yang dia orang dah improvise. Rumput nampaknya macam ada kerja-kerja dia orang tambah baik.
daripada top dressing lah. Ni just walk through stadium. So kawasan depan tu kawasan area depan tu dah ada kawasan padel sekarang, padel sports. Hari ni memang nampak banyak kereta Hyundai sebab dia orang bagi test drive. Siapa yang ada di kawasan ni bolehlah cuba untuk datang. So kawasan ni pun dah dia orang letak kawasan bata-bata yang baru warna kelabu, dan kalau kita pergi ke sini nampak lebih fresh lah. Track tu nampak lebih cantik lah. Aku tengok ada tu ada orang dah mula minta lah MBBJ bagi orang awam untuk masuk sebagai runner. So tak sure adakah MBBJ akan beri orang awam untuk masuk berlari di waktu petang dan malam, pagi, petang atau malam macam di Selayang. Sebab ini stadium di bawah Selangor FC. Itu ada kawasan baru juga, dia orang tambah baik. Ini ialah area yang baru disiapkan. Kalau lihat dia punya belakang ni lain sikit daripada yang sana, warna merah ni kan. Ini ialah kawasan away ataupun sekarang dipanggil sebagai pintu selatan. Siap ada logo besar-besar tu kan, selatan. Dulu pun dipanggil pintu selatan juga, tapi sekarang ni nampaknya macam lagi bold lah. So, sekarang dia labelkan sebagai pintu selatan, dan seluruh kawasan luar ni memang dia orang dah letak lah kawasan bersimen ni. Dan ada kawasan rumput-rumput dan kawasan rumput ni semua dah digantikan, dan ada pokok sikit lah. Pintu yang selalu menjadi tempat yang orang lepas geram lah, pintu selatan ni, atau away stand lah sebenarnya. So, kalau kau masuk dekat dalam ni, kau akan nampak ada kawasan athletic area lah. Ini memang untuk sukan Malaysia lah. So stand away dia dah ada roofing baru ni, tapi lain sikit lah daripada sana. Kalau dari belakang lah, tapi dari dalam nampak sama saja. Corak pun sama macam gate area ni. Belakang putih, depan ada frame yang warna merah. Dan ada ni sinar ni, ada clear roofing awning ni. Kemudian ada obo ni. Tengok sini dekat area away ni, pasal obo tu dia dah cat warna golden. So red and gold ataupun merah kuning lah. So yang menarik ialah dia punya running area ni warna merah putih, dan ia barulah. Hopefully dia akan bagi permission untuk orang awam guna. Masalah dia, adakah orang awam akan menjaga stadium di luar waktu bola sepak. Kita tahu fans Selangor sekarang banyak kempen untuk jaga kebersihan, tapi kalau dibuka untuk orang awam, adakah ia akan berjaga? Sebenarnya ia lebih dikenali sebagai away stand lah. Walaupun dari dulu ada yang dia orang tulis kat situ pintu selatan, tapi ini tetap dikenali sebagai away stand lah, pintu pelawat. So yang ini ialah tempat biasa ataupun open fan area. Dulu ialah kawasan tempat duduk tanpa seater ataupun teres bersimen. Kawasan ni sama je lah. Ini antara benda yang dia orang tahu baik, iaitu lampu standing light ni. Seluruh kawasan yang dia orang improvise, iaitu kawasan yang dia orang gantikan rumput ni, ada lampu standing light warna putih dan hitam tu. Fan section ni tak ada nampak apa-apa tanda dia orang tambah baik, sebab sekarang musim sukma. Mural Fasal Halim ni pun stand Fasal Halim Stop the Violence ni pun belum ditambah baik lagi lah. Gypsum ni dah patah teruk lah. So tak tahu bila yang diorang akan provide area fan section ni. Kalau home game, sini adalah kawasan tertumpu untuk acara-acara peminat-peminat lah, slot penaja dan sebagainya lah. So dari dalam nampaknya masih sama, dinding masih belum ditambah baik lah. So itu update aku. Hopefully ada few things yang korang dapat lah.
Don't forget to like, comment and share. Aku nak grow channel ni masih rendah lagi. Paling penting sekali, see you guys in the next one. Ciao.